Astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah limpahkan kurnia nikmatnya kepada kita. Kita menggunakannya dengan perkara-perkara baik. Dan alhamdulillah Allah telah masukkan kita pada bulan Syaban dan hampir kepada penghujungnya. Dan kita doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami supaya kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW, AJK Kuliah Duha Muslimat, para asatidzah, ustazah-ustazah yang ada yang saya sangat hormati, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita akan sambung, tapi sampai kat mana? 19. Baru nak masuk nombor 5. Ke 19, yang mana? Nombor 5. Alright. Muka surat 19, nombor 5. Hari ni kelang kabut sikit, maaf ibu-ibu. Baru balik pada kuliah subuh tadi. Isteri pula tak ada. Dia kursus. Hari ni balik. Baik. Wahdaniyah. Kita nak masuk kepada sifat qiyamuhu binafsih. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab syarahan. Yang ada pada kita ni adalah kitab syarahan, iaitu pada membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada pelajaran tentang tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, nombor 5, qiyamuhu binafsih. Tapi kita baca yang atas tu dulu, tajuk besar dia. Sifat qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, hayah, qudrah, iradah dan ilmu. Sekarang kita nak masuk pembahagian kepada kan kita dah bagi awal-awal tahun dulu, awal-awal kelas kita dah bagi daripada 20 tu ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah. Sekarang kita nak masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani, alhamdulillah. Sifat ma'ani ni, kata ulama, kalaulah Allah buka hijab mata kita, lagi satu, maka kita akan nampak sifat ma'ani ada pada zat Allah. Memang nampak. Tapi di dunia manusia tak akan dapat lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kat mana kita akan dapat? Dalam syurga. Allah sebut dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah kata ahli syurga ni wajah-wajah mereka, muka-muka mereka ini bercahaya, cantik belaka. Yang berkerut, yang berkedut jadi umur 33. Dan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, dan dapat melihat zat Allah. Ni. Tapi kat dunia tak ada. Seperti mana doa Nabi Musa minta dekat Allah nak tengok zat Allah, diri Allah.
Allah berfirman kepada Nabi Musa, lan tarani, kamu tak akan dapat lihat aku. Jadi tak ada. Jangan dakwa. Sesiapa yang dakwa melihat Allah SWT di dunia ni, maka itu tak betul. Baik. Jadi kata pengarang, pengarang menukilkan ibarat ataupun rangkap yang pengarang asal tulis. Dia kata apa? Tu bahasa Arab dia buat tu. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai. Ni matan. Matan ni maknanya isi kandungan asal. Itu. Apa kata dia? Apa kata pengarang asal? Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri dengan sendiri. Ibu-ibu tukar perkataan berdiri dengan sendiri kepada tidak memerlukan bantuan daripada makhluk. Panjang sikit. Takut kita salah faham, Allah berdiri macam kita, tak nak. Potong berdiri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak memerlukan bantuan daripada makhluk-makhluknya, tidak perlukan pertolongan daripada makhluk-makhluknya. Boleh. Mana-mana. Baik. Dan qadir muridun alimun bikulli syai. Kemudian qadir berkuasa, muridun berkehendak, alimun bikulli syai dan mengetahui segala sesuatu. Alim. Sebab tu kalau kita sandarkan kepada ulama-ulama, kita kata dia ni alim, mengetahui ilmu agama secara luas. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, alim ni adalah Allah mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya. Baik. Kita pergi yang pertama, syarahan nombor 5 tu bawah. Qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri. Potong lagi sekali, tulis tidak bergantung, tidak memerlukan pertolongan, tidak memerlukan bantuan daripada makhluk. Ataupun perkataan lain yang sesuai adalah as-samad. Apa nak tulis lupa dah. Qiyamuhu binafsihi. Ni makna dia sama dengan as-samad. As-samadu. Pada ayat yang kedua surah Al-Ikhlas. Allahus samad. Apa makna dua-dua ni? Saya tulis dalam bahasa Arab dulu, nanti saya tulis dalam bahasa Melayu. Adamul ihtiyaju ilal makhluk. Makhluk. Apa maksud dia? Qiyamuhu binafsih sama dengan as-samadu. Makna dua-dua ni apa? Adamu ihtiyaju ilal makhluk. Allah
bersifat tidak memerlukan pertolongan makhluknya. Tukar sikit. Inilah makhluqihi. Okay. Untuk sifat ni dua-dua Allah guna dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Apa dia? Yang ni dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam ya as-samad, tu Allahus samad. Baik. Jadi kita faham daripada dua perkataan ni dan dua dalil daripada ibu-ibu boleh tulis macam ni. Kalau nak ringkas senang je. Yang ni dalam ayat kursi yang mana Allah guna perkataan Al-Qayyum. Sama je. Qiyamuhu sama je dengan Al-Qayyum. Yang tu dalam Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Dua-dua ni menunjukkan Allah Esa. Apa makna Esa? Tak serupa dengan makhluk. Tu. Baik, kata pengarang. Qiyamuhu binafsih, iaitu tidak bergantung, tidak memerlukan bantuan daripada makhluk. Kita dah gantikan berdiri sendiri tu. Yakni kata pengarang syarahan ini berbeza dengan makhluk yang masih, alamak, ni dia gunakan bahasa Indon ni, yang memerlukan. Tukarkan perkataan membutuhkan tu memerlukan. Kalau sampai kat Malaysia ni mencabut. Baik, kita baca balik. Berbeza dengan makhluk yang masih, kita tukarkan perkataan tu, memerlukan sesuatu yang lain di luar dirinya. Makhluk, nak katakan apa? Makhluk ni memang memerlukan. Kita ni, makhluk Allah ni, kita ambil manusia sajalah, manusia. Kita semua memerlukan daripada makhluk Allah yang lain. Contoh, udara, makhluk Allah. Maknanya kita sendiri pun memerlukan. Kita cerita pasal hal dunia dulu. Belum akhirat ni, dah tentu hakikatnya kita memerlukan Allah. Kan? Kita cerita antara makhluk kita dengan makhluk lain. Udara, daging, ikan, ayam, semua makanan kita. Tumbuh-tumbuhan sebagai sayur-sayuran kita. Apa lagi tuan-tuan? Tuan-tuan pula, puan-puan. Dia pening dah. Okey. Cahaya untuk menerangi kegelapan malam, maknanya perlukan bantuan juga daripada makhluk Allah yang lain. Dan hakikatnya semua itu ciptaan Allah. Tak ada satu makhluk pun yang dia kata aku berdiri dengan sendiri. Ini Mu'tazilah, ajaran sesat. Dia kata manusia ni wujud sendiri, tak ada bantuan siapa-siapa. Tak boleh. Itu telah menafikan kekuasaan Allah. Jadi kata pengarang, semua makhluk ni memerlukan pertolongan sesama antara satu sama lain. Dan hakikatnya paling tinggi kita sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa?
Walaupun kita kata kita memerlukan pertolongan sesiapa makhluk, yang makhluk lain itu pun ciptaan Allah. Allah yang bagi. Okey, tak nak cerita pasal kita dengan makhluk lain. Kita dengan mak ayah kita daripada kecil sampai ke besar. Sampai dah berumur pun kadang-kadang kalau mak ayah kita hidup lagi, kita telefon, mak, apa khabar? Ada masalah ni. Duit ke? Masalah keluarga, mesti kita akan cari mak ayah kita. Maknanya memerlukan. Adapun Allah, tidak. Itu tanda esa. Itu tanda esanya Allah. Sebab itu akidah Nabi, akidah yang daripada surah Al-Ikhlas. Tidak menduakan Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tidak kata Allah ada bentuk badan. Sebab Nabi faham esa tu. Sebab tu ayat yang kedua surah Al-Ikhlas, nanti insya-Allah ibu-ibu kita akan masuk surah Al-Ikhlas setelah habis. Setelah habis kitab ni, tak tahu berapa tahun. Kalau ibu-ibu boleh kejar kuliah maghrib masjid ni, alhamdulillah. Dia orang dah kuliah maghrib dah sampai kepada iradah. Baik. Jadi Allah SWT dia tak perlukan makhluk. Sama ada sebelum adanya makhluk. Ni nak bagi tahu Allah ni tak perlukan bantuan makhluk ni. Sama ada sebelum adanya makhluk. Allah tak cipta makhluk apa pun. Sebelum Allah cipta makhluk, kosong, tak ada apa. Allah tetap maha kuasa. Dia takkan dia takkan down. Dia takkan lemah. Allah takkan lemah. Ataupun sekarang ni makhluk tengah ada, Allah jadikan makhluk ada sekarang ni, tetap Allah tidak memerlukan makhluk. Ataupun akan dikembalikan makhluk ni tiada. Mampu lah. Mati semua. Kecuali beberapa makhluk yang Allah bagi mereka ni kekal. Syurga, neraka, nikmat syurga, nikmat neraka. Tetap Allah tidak memerlukan bantuan makhluk. Jadi, bila kita faham tu apa ibu-ibu? Bila ada orang kata Allah duduk di langit, apa yang kita faham daripada kenyataan ajaran sesat ni? Seumpama mereka mengatakan Allah perlukan langit. Ini menafikan ayat Al-Quran dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi mereka ni tidak mengikut Al-Quran. Walaupun mereka dalam video mereka apa, kita ni salafi, kita ni pengikut sunnah, tak ikut. Mereka tak mengaji sifat 20. Ada orang kata Allah duduk di Arash. Nabi Isra' wal Mi'raj. Ni teruk punya cerita ibu-ibu. Kalau ada ustazah-ustazah yang cerita macam tu, tak ikut lah. Saya berani kata. Ada yang kata macam ni. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke langit tu, Allah dah tunggu siap di langit. Dan antara Nabi dengan Allah ada macam langsi penghadang. Allah duduk di seberang sana, Nabi duduk seberang sini. Itu cerita mengagut. Kalau ada ustazah cerita macam tu, tak usah ikut dah. Imam Zul, take note. Kalau ada ustaz tu, tak usah ada bawa masuk. Ini ajaran sesat. Dan ada juga yang kata Isra' wal Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi tunggu kejap. Sebab apa? Allah tengah solat. Sifat-sifat macam tu menyamakan Allah dengan makhluk. Kufur. Ada. Jangan ibu-ibu gelak. Ada ke ustaz macam tu? Ada. Baru ni video. Ni keluar sikit. Ini hasil daripada mereka berakidahkan kata Allah duduk di langit. Dia orang kata apa? Bila mana Allah duduk di langit, maka zat Allah, diri Allah tu terkena dengan langit, maka bergeserlah seperti mana besi dengan besi. Ni akidah siapa ke? Ni hasil daripada mereka mengatakan Allah duduk di langit. Jadi mereka cuba nak putar belit. Dia kata bila mana zat Allah, diri Allah tu nak duduk di langit, terkena dengan langit, bergeserlah dan keluarkan bunyi yang dahsyat. Maka seumpama bergeser itu besi karat dengan besi karat bergeser, bunyi dia nyaring macam tu. Ini hasil daripada kata Allah duduk di langit.
Jauh ada ke dalil macam tu? Tak ada. Kita orang awam pun boleh kata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala langsung tidak memerlukan bantuan daripada makhluk. Hatta malaikat, yang kita tahu malaikat Allah cipta mereka ni ada tugas, ada jabatan mereka, jabatan neraka. Oh, ada jabatan neraka. Macam kita lah kan. Kita anak kita belajar universiti, kita tak sampai sekarang kita tak tahu. Lelah bila nak habis baru kita tanya, kamu kat universiti mak, kamu tak pernah bagi tahu mak. Kamu ambil jurusan apa? Anak kita pun kata, saya ambil jurusan syariah. Jabatan saya jabatan syariah. Macam trafik lah, polis trafik pun ada jabatan narkotik, cegah jenayah, bukan trafik, polis kan, PGA, siasatan jenayah, SB, dia ada jabatan dia. Jadi malaikat ni, dia tugas dia macam tu. Bukan Allah cipta malaikat ni sebab Allah tak mampu nak kawal alam ni. Ada malaikat jaga gunung, ada malaikat jaga air, ada malaikat jaga rahmat. Rahmat Allah, Allah perintahkan turunkan rahmat, hujan. Hujan. Lama tak hujan ni ibu-ibu. Kan? Turunkan rezeki, turunkan wahyu. Bukan kerana Allah tak mampu, tetapi itu memang tugas yang Allah berikan kepada para malaikat. Kalau siapa yang kata Allah tak mampu kawal alam ini, bagaimana dengan firman Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Jadi maknanya apa? Kalau Allah tak cipta malaikat pun, Allah boleh tak kawal semua ni? Boleh. Sebab Allah tidak bergantung kepada malaikat. Tak ada malaikat pun Allah tetap boleh kawal. Kata Sayyidina Ali, sahabat Nabi ataupun menantu Nabi. Sahabat besar Nabi kan ada Abu Bakar, Omar, Uthman dengan Sayyidina Ali. Dua sahabat Nabi ni, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Omar, mereka ni sahabat Nabi dan merupakan pak mertua Nabi juga. Dua lagi yang bawah ni, Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali, dua-dua ni menantu Nabi. Sayyidina Uthman sempat berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi. Tapi bukan kahwin sekali lah, kahwin kakaknya dulu, lepas tu baru kahwin adiknya dulu. Kemudian Sayyidina Ali yang terakhir, yang paling lama anak Nabi hidup, iaitu Sayyidatina Fatimah dia kahwin. Kata Sayyidina Ali, dia kata apa? Allahu khalaqal malaikah, Allah yang menciptakan malaikat. Ni nak bagi tahu Allah tidak bergantung kepada makhluk. Allahu khalaqal malaikah li izharan qudratih. Apa kata Sayyidina Ali? Allah menciptakan malaikat bukan jadikan dia itu sebagai penolong Allah. Tak. Tetapi Allah ciptakan malaikat kerana Allah nak tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab termasuk malaikat Allah yang kawal. Walaupun Allah bagi tugas, kau malaikat ni jaga gunung, jaga air. Kan? Kita nampak macam orang yang tak belajar sifat 20 ni, dia akan kata, oh, Tuhan kamu tak mampu kawal semua. Itu yang dicipta malaikat. Tak. Malaikat pun di bawah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan gunung ganang saja, bukan lautan saja. Malaikat pun di bawah pentadbiran Allah Subhanahu, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan Allah tidak memerlukan makhluk. Kalau orang kata Allah ada tangan, cuba kita tak ada tangan satu, kita ikat kat belakang. Apa pun tak boleh buat. Kita tutup ibu jari cukup lah. Nak pegang cawan pun payah. Maknanya makhluk sendiri pada badan kita pun kita memerlukan satu sama lain. Kita memerlukan makhluk Allah yang bernama tangan. Kita memerlukan makhluk Allah, pertolongan makhluk Allah yang namanya mata untuk lihat. Adapun Allah tidak begitu. Ni katanya Maha Esanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Maha Esa? Tu kita kembali kepada asas, iaitu Allah tidak seperti makhluk. Settle. Jelas ibu-ibu. Nak tanya boleh angkat tangan, tapi yang berkaitan, insya-Allah. Kata pengarang,
Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu terhadap sesuatu pun. Sesuatu tu ibu-ibu boleh tulis apa saja yang ibu-ibu tulis dalam ayat ini, yang ibu-ibu jumpa perkataan sesuatu dalam qiyamuhu binafsi ni, tulis makna lain adalah makhluk. Akan kita dah pada sesi lepas, ada kalanya Allah gunakan makhluk, ada kalanya Allah menggunakan perkataan asyai', sesuatu. Sesuatu tu maknanya makhluk. Jadi ayat tu kalau kita tukarkan perkataan sesuatu kepada makhluk, macam ni bunyinya. Allah tidak perlu, ataupun itu bahasa-bahasa Indon butuh tu. Allah tidak perlu terhadap makhluk apa pun. Tu. Sesuatu makhluk pun tak perlu bantuan. Maka kata pengarang lagi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan tempat. Tu, tempat makhluk Allah. Tempat makhluk Allah. Bagi tahulah tempat mana pun. Ustaz, air tempat ada hidupan dia. Hutan Ustaz, ada hidupan dia, maknanya ada tempat tinggal bagi hidupan itu. Langit Ustaz, langit macam kosong ada tu. Sekarang ni tengah terik matahari ni. Biasa kata ibu-ibu nak masuk Ramadan. Apa makna Ramadan? Memang sempena dengan panas terik. Waktu Nabi nak sambut Ramadan tu, Nabi namakan dia dengan Ramadan. Kerana apa? Permulaan puasa tu adalah dalam bulan yang panas terik. Ramadan, perkataan Ramadan tu sendiri maknanya adalah panas terik. Ramadan. Baik. Jelas ibu-ibu, ini akidah Nabi. Ini akidah Nabi. Yang cakap tadi, yang saya nukilkan kata-katanya tu, yang kata bila Allah duduk dekat langit bergeser bunyi, macam besi dengan besi bergeser tu, yang cakap tu tahu siapa? Saya takkan sebut nama ustaz tu, tapi ustaz ni popular dalam Malaysia. Dalam Malaysia memang orang banyak lah panggil dia ceramah dan sebagainya, tapi golongan Wahabi ya. Kita nak mengaji kan, jangan tengok dalam kelas tu banyak gelak-gelak kita pergi. Nak mengaji, ustaz tu garang, kita baru kena tegur sekali, tak pergi dah. Kita tengok isi kandungan. Walaupun yang pakai datang depan ni pakai short track, dia baru balik jogging, ustaz tu baru balik jogging, dia terlupa, Imam Zul telefon, ustaz sekarang ni, dia pancung datang sini. Tengok isi kandungan yang dia nak bawa. Kalau saya mengarut sekalipun, bagi tahu bincang AJK, tak payah jemput lah Ustaz Waris. Tapi minta-minta jangan mengarut. Kita tak nak pilih ajaran sesat. Baik. Okey, jadi kata pengarang, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan tempat makhluk. Kalaulah contoh, tiba-tiba AJK tak sediakan kerusi dekat saya akan berbunyi kata, JK Muslimat ada tak kerusi? Saya sakit kaki nak duduk. Maknanya apa? Dalam keadaan itu saya memerlukan satu alat untuk saya tenangkan diri saya, untuk kurangkan sakit kaki saya tu, namanya kerusi. Maknanya saya sendiri perlukan benda tu. Samalah kalau kita kata Allah perlukan, Allah itu duduk di langit, satu tempat yang namanya langit, maka seumpama macam kita katakan Allah juga memerlukan pertolongan daripada langit. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untung belajar sifat 20 Yang tak belajar tu rugi sangat. Bukan kita yang tak belajar tu kita tak kata kafir. Tapi untuk kita kenal lagi Allah SWT, belajar sifat 20, baru kita faham, oh ini maknanya Esa. Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas ni Allah cerita empat benda. Satu, qul huwallahu ahad. Allah nyatakan sendiri, Tuhan yang kau sembah wahai Rasulullah, cakap kat kaum Yahudi yang menentang kamu, cakap kat mereka Tuhan yang kamu sembah ni Esa. Allah nyatakan dulu. Apa makna Esa lagi? Allah kuatkan lagi ayat yang pertama tu dengan ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah tak perlukan bantuan lain. Makhluk-makhluk Allah tak perlukan bantuan daripada mereka, termasuk kita. Kalau dekat muka bumi ni tak ada langsung orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala.
ataupun kat muka bumi ni semua orang kafir. Kalaulah Allah cipta begitu, Allah tetap maha kuasa. Allah tak uri langsung walaupun sesaat. Maknanya Allah, bila kita kata macam tu, Allah tak perlukan doa hamba. Sebab apa kita katakan macam tu? Sebab Allah memang dah maha kuasa. Doa ni yang Allah suruh, Allah sebut dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, pasti aku akan ingat kamu, Allah kata. Kan? Allah sebut dalam Al-Quran. Dan banyak lagi. Allah suruh zikir lah, tasbih lah. Bukan untuk Allah, untuk selamatkan diri kita. Ibadah, semua ibadah ni untuk selamatkan diri kita. Kalau tak ada orang yang Allah rugi ke Abu Jahal meninggal? Abu Jahal mati. Abu Lahab mati. Allah tak rugi langsung. Bahkan Allah memenangkan Islam. Allah tak rugi kehilangan. Walaupun dia hebat pedang. Walaupun Abu Jahal ni dia seorang pembesar kota Mekah yang disegani satu ketika dulu sebelum datang Islam. Tapi bila dia kufur, Allah tak rugi langsung. Sebab apa? Allah bukan perlukan hamba-hambanya. Hamba-hamba yang memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita doa tu sebab kita perlu kepada Allah Ta'ala. Allah, apa, ayah aku sakit ya Allah, kalau engkau takdirkan dia sembuh-sembuhkanlah dalam keadaan sihat walafiat. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Sebab tak ada orang yang boleh sihat. Doktor bagi ubat, kejap lagi 2-3 minit dia telefon, 2-3 jam dia telefon. Makcik, tadi kita dah bagi pakcik ni ubat tidur yang tahap kedua. Sekarang kami tengok pakcik ni tak ada berita baik. Kami masuk ubat tidur yang ketiga tahapnya. Lagi dia masuk ubat. Tapi kita usaha. Kita perlukan, saat itu kita perlukan, ya Allah, kalau benda ajaib berlaku pada hari ini dan akan datang, kalau engkau takdirkan dia sembuh dalam keadaan sihat. Tapi kalau engkau takdirkan dia mati kan. Kita redha. Maknanya kita redha. Jadi makhluk langsung tidak perlukan bantuan, Allah tidak langsung perlukan bantuan daripada makhluk, langsung tidak. Makhluk yang memerlukan bantuan daripada Allah. Kemudian ayat Al-Quran, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ada lagi satu perkataan, ibu-ibu boleh tambahlah, contenglah kat mana-mana pun. Selain daripada perkataan Al-Qayyum ataupun qiyamuhu binafsih ataupun As-Samad, yang sama maksud dengan ini adalah Al-Ghani. Al-Ghaniyu dalam ayat Al-Quran tu ada. Al-Ghaniyu. Yang ni juga Allah gunakan dalam Al-Quran. Macam kita bacakan tadi. Maha kayanya Allah. Maha kaya. Tapi kena faham, maha kayanya Allah Ta'ala bukan bergantung dengan kereta Mercedes, bukan bergantung dengan duit yang banyak, tak. Sebut pasal duit ni ibu-ibu saya takut. Yang kena pula semua pakai serban yang duduk mengajar. Takut lah. Apa nak cakap? Nak cakap, lepas ni kami tak payah bagi duit dah kau Ustaz. Letih lah, kita rasa sedih lah. Yang terpalit kepada yang mengajar. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya Allah, kita minta jauh daripada itu. Yang mana pegang duit, saya pesan. Saya tak tuduh siapa-siapa, termasuk diri saya. Sebab di sekolah pun kita pegang duit. Jaga amanah. Setiap yang kita ambil untuk beri makan keluarga, itu adalah perkara yang haram, yang bukan hasil daripada kita yang cari. Kita ambil duit orang. Ada dalam hadis Nabi sebut, tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bagi orang yang daging badan dia tu tumbuh daripada perkara yang haram. Dia membesar, dia makan kenyang daripada sumber yang haram. Tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Maknanya kena azab dulu. Baik. Jadi
Salah satu lagi perkataan yang boleh kita letak, dan itu adalah nama Allah Al-Ghani. Maha kayanya Allah Ta'ala. Maha kaya ni kalau kita sandarkan kepada manusia, apa yang kita boleh katakan orang tu kaya? Sebab kita nampak kereta besar, rumah besar. Kalau isteri besar tak kata kaya lagi. Duit banyak, ada pangkat datuk. Tapi kayanya manusia tu takkan sama dengan kayanya Allah Ta'ala. Maksud kaya di sini samalah maknanya qiyamuhu binafsih dengan as-samad. Bukan makna kaya ni Allah ada harta karun banyak, tak. Wa'iyadzubillah, siapa kata itu kufur. Maha kaya, maksud di situ perkataan baru yang kita letak kat situ adalah maknanya qiyamuhu binafsih dan as-samad. Allah tidak perlukan bantuan siapa-siapa. Nak mudah faham macam ni. Ada si kaya, ada si miskin. Duduk depan bank minta sedekah. Kenapa dia minta sedekah? Kerana dia memerlukan bantuan daripada si kaya. Allah sebut kita fuqara tau, ibu-ibu. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara. Allah sebut, wahai manusia, kamu ni fakir. Mana fakir yang Allah sebut pada kita ada, semua ni milik Allah. Apa yang ada pada kita ni semua milik Allah. Kalau Allah takdirkan dia ada tangan, tapi tangan lembik, lumpuh katakan, takkan boleh bergerak sampai bila-bila, sampai Allah sembuhkan. Doktor bercucuk lah berapa banyak jarum pun takkan boleh. Kalau Allah kata, Allah takdirkan dia tak boleh bergerak. Sebab itu bantuan daripada Allah. Kalau Allah nak sembuhkan, itu bantuan daripada Allah Ta'ala. Doktor pun bila kata pakcik tadi tu, yang masuk ubat kali ketiga tu, bila mana pakcik tu ada condition yang elok, boleh sedar, boleh minum susu lah, dia pun kata, alhamdulillah. Kalau yang beriman, alhamdulillah makcik, kita tengok condition pakcik ni okey dah sikit, agak dia okey lagi. Dia pun lega. Lega tu maknanya apa? Dia pun asalnya dah buntu dah nak ubat pakcik ni macam mana. Sebab apa? Sakit dan sihat adalah kepunyaan Allah. Allah yang ciptakan. Kita tak ada apa. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, antumul fuqara, wahai manusia, kamu ni fakir. Allah sebut dirinya apa? Macam firman Allah tadi, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kaya. Yakni dengan kata makna tidak memerlukan sesuatu. Itu sama dengan qiyamuhu binafsih dan as-samad. Takkan Wahabi nak kata kat kita lagi, sifat 20 ni mana di dalam Al-Quran? Tu 3 perkataan Allah bagi. 3 Allah sebut dalam Al-Quran. Macam mana mereka kata sifat 20 ni tak ada dalam Al-Quran? Nampak mereka mendustakan kita. Dan bahkan bukan mendustakan masyarakat, mendustakan segala semua firman Allah. Kufur. Bahaya ibu-ibu. Jadi alhamdulillah Allah berikan hidayah, taufik kepada kita untuk hadir. Sampaikanlah kepada masyarakat. Tak mampu sampaikan kepada masyarakat, latih sampaikan kepada ahli keluarga, supaya kita tak berilmu seorang-seorang. Kita berilmu, suami kita jahil, anak kita jahil, siap ke akhirat. Sebab Allah perintahkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kamu, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah. Maknanya sampaikan ilmu tu termasuk dalam ayat ini. Okey, ada soalan? Sebelum sokong, ingat bercadang nak berhenti awal. Ada soalan? Tu yang tentang fuqara tu, ni ayat kat bawah tu, kita baca sikit. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mewujudkan sesuatu tanpa memerlukan bantuan makhluknya. Tetapi mereka ni siapa? Hamba Allah yang memerlukan Allah, firman Allah. Yang saya sebutkan tadi, Allah sebut kita ni sebagai fakir. Apa beza fakir dengan miskin, ibu-ibu? Miskin, dia ada harta yang boleh dia belanjakan lagi untuk keluarga dia.
tapi taklah seperti orang yang sederhana. Tu. Jadi cukup-cukup je. Fakir langsung tak ada. Nak belanja untuk diri dia pun tak ada. Allah tak sebut kita ni miskin. Allah sebut kita, tengok firman Allah daripada surah Fatir ayat yang ke-15. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Sekali lagi, di hujung ayat tu Allah sebut, Wallahu huwal ghaniyul hamid. Perkataan ghani tu. Hai manusia, ibu-ibu kalau nak tahu ayat Al-Quran tu turun di Mekah ke Madinah, semua ayat yang ada ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu semua di Mekah. Kalau ya ayyuhallazina amanu, ini semua banyaknya ayat yang diturun di Madinah. Sebab apa? Di Madinah dah beriman ramai. Masa di Mekah Nabi dakwah 13 tahun, penentang dia, kan Nabi dakwah secara rahsia, mana ada lagi ramai orang yang beriman. Sikit ada lah. Tapi ada kalanya ayat Al-Quran Allah kata ya ayyuhan nas, tapi turun di Madinah. Ada, taklah. Tapi taklah banyak. Ada. Tapi biasanya macam tu kita faham. Jadi Allah sebut apa? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Kenapa Allah sebut wahai manusia? Hai manusia. Sebab bila mana Allah sebutkan hai manusia, orang Islam termasuk dalam makna ayat ini, orang kafir juga termasuk dalam ayat ini. Orang kafir yang jadi kaya, dia kena ingat, sepatutnya hang kena beriman kepada Allah. Aku yang bagi hang kaya, aku yang bagi hang dapat kereta Mercedes, aku yang bagi hang sihat. Tu. Bukan hanya orang Islam saja dalam ayat ni. Bila mana Allah sebut, Ya ayyuhan nas, ittaqullah, Allah sebut. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, contoh ayat. Allah suruh jadi takwa ni bukan untuk orang Islam saja. Allah perintahkan dekat Abu Jahal juga. Siap Allah hantar Nabi lagi. Itu maknanya. Jadi, Allah nak nyatakan manusia ni tak ada apa-apa. Miskin, fakir. Semua ini kepunyaan Allah. Allah sebutkan, Ya ayyuhan nas. Hai manusia, kamulah yang, makna fakir itu apa? Kamulah yang perlu kepada Allah. Payah juga campur bahasa Indo ni kan. Tersebut kan, carut pula ustaz tu. Kamulah yang perlu kepada Allah. Kamulah yang perlu bantuan daripada Allah Ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Allah. Dan dalam kita buat amal amal solat dan sebagainya, itulah tanda kita minta kepada Allah. Tu. Maknanya, bila Allah kata, Antumul fuqara, kamu ni yang perlu pada aku, kata Allah. Kemudian Allah nyatakan lagi, Esa Allah ni maha kuasa, maha esa. Allah kata apa? Dan Allah dialah yang maha kaya, dalam kurungan tidak memerlukan bantuan sesuatu. Maha terpuji daripada surah Al-Fatir ayat yang ke-15. Baik, habis. Ada soalan? Kita habiskanlah untuk apa dia? Qiyamuhu binafsi. Muka surat 20. Jelas ibu-ibu? Jadi makna yang kita faham, Allah tidak perlukan bantuan makhluk. Itu kembali kepada apa? Asas akidah kita, iaitu tanda Allah Maha Esa. Bila Allah itu tanda Allah Maha Esa, maknanya Allah tak akan sama dengan makhluk. Itu asas yang seringkali saya bantu ibu-ibu, kongsikan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada di sini. Mudah je, nak belajar sifat 20 ni mudah. Asas dia kena faham, iaitu Allah tak sama seperti makhluk. Kalau makhluk perlukan bantuan, Allah tak. Senang je. Macam kita belajar antonim dengan sinonim masa kita belajar BM dengan guru kita. Cikgu tak sebut pun. Contohnya senang. Cikgu tak sebut pun susah. Kita dah faham dah. Cikgu tak pernah ajar pun perkataan susah tu, contoh kan. Apa lawan senang? Cikgu kata. Susah, kita sendiri. Padahal cikgu tak ajar pun. Kalau orang kampung, payah. Dia kata. Apa sinonim perkataan ataupun yang sama makna dengan lompat? Loncat.
Kan? Apa makna sama dengan dahaga? Haus. Baik. Jadi ada orang kata susah belajar macam tu. Dahlah nak kena, ada orang kata macam ni. Dahlah nak kena belajar sifat wajib bagi Allah, kemudian nak kena hafal pula. Siapa suruh hafal? Nak kena hafal pula lawan dia. Kalau hafal sekali pun tak susah. Contoh kita kata, Allah kekal. Lawan dia apa? Mati. Itu mustahil. Allah mati. Dia Tuhan. Mudah ya Allah. Mudah bagi orang yang semangat nak belajar. Payah bagi orang yang banyak alasan untuk belajar. Sangat payah. Doakan saya perjalanan minggu lepas saya nak kena ke Kota Damansara. Guru dah panggil. Kami ada daurah di sana. Ada kelas. Walaupun ingat Ramadan nak rehat. Bila tanya masjid, termasuk Imam Zul kata, tazkirah kita jalan. Sudah. Ingat nak pergi bazar. Ustaz pun ada nafsu makannya. Kan? Baik, kita habiskan sikit. Kata pengarang muka surat 20. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan apa pun daripada makhluk. Kita tak payah bahas dah, kita dah faham. Bahkan terhadap ibadah ni yang saya kata, kalau tak ada orang yang solat sekalipun di muka bumi, tu kata, terhadap ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia, Allah tak perlukan kita. Ibadah kita, zikir kita, Allah tak perlukan. Kita baca zikir bukan untuk bagi Allah tu tak hilang kuasa. Allah, kalau kita tak zikir pun Allah tetap kekal dengan kuasa dia. Mudah faham. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan ibadah kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan solat. Ayat ni kena faham betul-betul. Bukan ketika ni menunjukkan masa. Allah tidak terikat dengan masa. Kalau nak letak ketika tu juga macam ni. Ketika Nabi mendapat syariat solat, tu. Kalau ketika kita letak macam ayat ni, takut kita faham, Allah pun terikat dengan masa. Masanya adalah waktu Isra' wal Mi'raj. Tak. Yang terikat dengan masa, yang ada ikut masa ni adalah hamba Allah saja. Kita, manusia. Allah tidak terikat dengan masa. Adapun Allah berikan syariat solat pada malam Isra' wal Mi'raj kepada Nabi itu dah ditakdirkan Allah Ta'ala sejak azali lagi. Kita kena faham tu. Nanti masuk kudrah kita cerita pada tu. Baik. Jadi kita tukar sikit. Ketika Nabi mendapat syariat solat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya, maka itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala perlukan semua tu. Allah bagi syariat solat, puasa, zakat semua tu bukan kerana Allah nak sangat. Bukan seorang bos dia cakap, Allah ni bukan macam seorang bos. Dia kata, hampa ni kena buat betul-betul. Produk kita ni makin lama tidak dikenali orang. Kita dah rugi banyak dah. Cuba kamu fikir. Dia marah kat pekerja dia. Cuba kamu fikir. Macam mana nak bagi produk kita naik balik. Tu. Maknanya bos dia cakap kat pekerja dia tu, sebab takut dia pun hilang jawatan. Bila tak ada orang beli produk dia, bankrupt lah kilang tu. Adapun Allah SWT, Allah bagi syariat ibadah ni bukan kerana Allah takut hilang kuasa dia. Tak, Allah tak pernah. Allah dan takkan hilang kuasa Allah Ta'ala. Tak ada. Allah heran tak? Ada manusia di luar sana yang tak solat, yang minum arak. Allah heran. Tak heran lah tu. Senang je. Allah bagilah dua peraturan. Peraturan umat Islam, dua saja. Syurga, neraka. Pahala, dosa. Itu je. Hang ikut, aku bagi hadiah. Hang tak ikut, siap. Tu. Jadi Allah dah bagilah peraturan kepada kita. Kalau hang tak ikut juga, hang buat perkara haram, siap. Allah tak heran langsung. Yang kena heran kita ni. Apakah yang akan terjadi pada masa akan datang bagi diri kita. Bila kita tak tahu masa akan datang apa yang terjadi kepada kita, yang itulah yang dikatakan tadi dalam Al-Quran, antumul fuqara, kamulah yang perlu kepada Allah. Tu. Ini macam dah putar belik. Kejap lagi ibu-ibu tak faham. Faham senang cerita, Allah tak perlukan hamba-hambanya.
Tetapi kerana di dalamnya ada manfaat yang besar ibadah tu yang akan dirasai oleh orang-orang yang melaksanakannya, jadi ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi itu adalah keperluan manusia sebagai hamba Allah. Aduh, maknanya yang terakhir, kebalikan ataupun lawan dari sifat ini, iaitu qiyamuhu binafsih, adalah ihtiyajuhu li ghairih. Itu lawan, tak payah hafal pun tak apa. Artinya mustahil bagi Allah Ta'ala perlu kepada makhluk. Wallahu alam. Habis. Ada soalan? Kita baru masuk sifat ma'ani. Jadi kalau Allah buka hijab mata kita, kita akan nampak qiyamuhu binafsi itu pada diri Allah. Cuma Allah tak bagi kita nampak. Nak nampak, buat amal ibadah, Allah takdirkan masuk syurga insya-Allah. Baik, ada soalan dulu. Boleh faham tak? Tak faham tanya, tak ada masalah. Boleh, ya. Ini salah satu daripada tanda keesaan Allah. Sebab tu Allah masukkan dalam surah Al-Ikhlas, As-Samad, maknanya qiyamuhu binafsih. Makna dia yang lain juga Al-Ghani. Allah tidak perlukan bantuan daripada makhluk. Okay, habis. Ada soalan? Ada? Ada? Saya ada Facebook dan saya ada YouTube saya. Boleh lah ibu-ibu nak tengok, apa yang bapa ayah nak tengok boleh. Nama saya punya apa dia? YouTube. Promote. Mana nak tulis ni? Pengajian Baitul Anwar, Ustaz Farid. Ni YouTube dia. Sebab kalau dalam Facebook dia 30 hari, lepas 30 hari dia akan delete automatik. Jadi ibu-ibu tak boleh. Ini pengajian Baitul Anwar, dulu saya buat pengajian online. Siapa yang nak masuk, kita pakai Google Meet boleh, tapi dah bukan tak larat, tak ada masa. Anwar ni bersempena dengan kami anak-beranak semua ada Nur nama. Daripada arwah bapa saya, mak saya, adik-adik saya, sampai anak-anak saya, isteri saya, semua ada Anwar. Ni jamak. Jadi nama saya Nur Farid. Dulu kena kutuk Pondan ada nama Nur. Lantak lah Pondan pun. Boleh tengoklah di situ. Pengajian yang kita ajar ni dah lama dah, ada di masjid lain. Jadi saya ada letak di situ nama lah, Kuliah Maghrib Masjid Adiniyah Sri Kinta Ipoh. Dalam tu saya tulis apa, tajuk dia Aqidatul Awam, kitab yang sama, boleh tengok. Tapi yang ni kira baru baru nak aktif balik. Sekian lama dah tinggal. Tapi sebelum ni saya dah download video-video, cuma tak masukkan lagi. Sebab nak kena mengadap, kita ni bukan pandai sangat komputer. Nampak je muda tapi otak tua. Betul. Kat sekolah pun kalau kerja sekolah melibatkan komputer balik saya suruh isteri saya buat. Wallahualam. Ada soalan? Tak ada. Biar saya tutup dulu.